Okey, Assalamualaikum, dah kembali kat channel Zaki. Ya, hari yang sama, dua video yang berbeza. Jadi sekarang aku nak, tadi aku baru lepas rakam video pasal top 3 barang bandai yang bagus untuk tahun ni. Dan yang ni yang tak bagus. Yang pertama, Polizaku. Ya, Polizaku. Polizaku ni macam nak cakap Polizaku. Okey, design dia bagi aku dah cantik, tapi peha dia hell nah. Dia punya peha macam kalau letak boba baik kat kaki jadi Okey, untuk barang yang keduanya ni aku agak kecewa sikit. Zirius barang pay bandai. Ni dah tahun berapa bandai? Kenapa masih pakai polycap? Tahun berapa dah ni? 2025 pakai polycap lagi. Yelah, Akai Gundam tu dia pakai polycap sikit je. Ni Zirius dia pakai full. Dah lah premium bandai. Mahal pula tu. Aku nak dulu tengok bentuk dia cantik, tapi lepas tahu premium bandai. Dan untuk barang yang paling teruk untuk tahun ni lah, yang paling teruk ke lah, MG Barbatos Lupus. Tangan dia problem, aksesoris dia walaupun banyak tapi problem gak. Ada yang jual premium bandai sama macam Akai Gundam tu. Akai Gundam pun satu. Dan kenapa MG Barbatos Lupus ni aku letak kat paling pertama, sebab bandai literally boleh release setahun satu Gundam frame, MG Gundam frame. Tapi ni dah lepas berapa tahun dah sejak MG Barbatos baru nak keluar tahun ni, anniversary ke 10 tahun. Keluarkan MG Vida dengan MG Barbatos Lupus. Macam baik kau keluarkan MG Kimaris dulu, Kimaris Trooper. Kalau Kimaris Trooper cantik sikit, boleh tukar jadi 4 kaki. Aku nak tahu 4 kaki dia tu kalau jadi MG macam mana kan. Tak pun dia buat MG Barbatos Lupus kan. Lepas keluar Barbatos biasa tahun tu, lepas tu dia keluar lagi MG Barbatos Lupus Rex. Tapi aku harap tahun depan, kan anniversary Gundam X kan, bukan tahun depan lah, dah nak dekat dah 2026 ni. Aku harap ada RG Gundam X. Ya, Gundam X bentuk dia cantik. Aku nak, tapi itulah, RG dia buruk, MG dia aku malas nak beli sebab pasang. Kau nak pasang lah sebab harga dia. Kalau RG okey sikit, walaupun 100 lebih kak. Okey, mungkin ni je lah kot video untuk hari ni dan video terakhir untuk tahun ni. Jadi aku harap korang enjoy untuk tahun ni. Dan sampai tinggal, jumpa kita kita jumpa tahun depan. Bye. Lupa aku nak cakap, video sebelum tu aku tak cakap jangan lupa subscribe kan. Okey, kali ni jangan lupa subscribe. Kalau korang tak suka, jangan dislike. Kalau korang suka, like. Bye. Yelah kan, buat apa banyak cakap lagi kan. Bye.